Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Ayah Hitam. Perasaan saya sangat seronok berada di sini. Saya dapat banyak pengalaman tentang robotik. Asrama di sini semuanya selesa, makanan sedap. Tempat sini pun cantik, elok, bersih. Terima kasih atas 3 hari 2 malam yang bermakna ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Cikgu Azila daripada SMK Kota Kuala Muda. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KHTP Key Center kerana telah memberi peluang kepada sekolah kami untuk menyertai camp inilah. Saya sangat bergembira untuk pelajar saya lah. Saya tengok benda ni sangat baik. Okey, boleh memberi peluang untuk mempelajari pelbagai jenis robot seperti sumo, track tracker dan juga battle. Saya harapkan program ini dapat dijalankan lagi akan datang. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada SMK Agama Masjid ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur program ini kerana memberi peluang kepada kami untuk menyertai program ini. Kami juga harus mengambil lebih banyak pengajaran bahawa kami kena lebih banyak bersabarlah kalau nak buat semua benda-benda kat sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Maktab Mahmud Kulim ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada KHTP Skill Center telah memberi peluang kepada Maktab Mahmud Kulim untuk ke program ataupun pusat latihan tentang Arduino pengalaman ataupun apa yang saya dapat dan kawan-kawan saya dapat dekat program ni tentang Arduino ni dia macam-macam boleh buat. Betul orang tahu Arduino ni dia kegunaan kehidupan harian kita lah. Kami pun dapatlah berkenalan dengan kawan baru. Lepas tu dapatlah macam pengalaman bertanding dalam pertandingan robot-robot lah. Kami suka dengan kawasan KHTP ni, kawasan dia memang bersih. Lepas tu asrama best, makan semua best. Lepas tu program dia memang tak boleh kata, memang rancak lah, memang best. Saya harap Maktab Mahmud Kulim akan diberikan peluang lebih banyak lagi untuk menyertai program-program seperti ini. Dan saya harap KHTP dapat lanjutkan lagi program-program ini untuk ke masa depan yang akan datang dan bagi peluang ke sekolah-sekolah lain untuk menyertai program ini supaya mereka dapat juga pengalaman-pengalaman yang orang kata pengalaman yang susah untuk kita dapat. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Khairul lah daripada SMK Tua Biak Pendang. Ini kali pertama lah sebenarnya kami join untuk program RISE KHTP Kulim ni. Peluang ni sebenarnya kalau itu peluang yang berharga lah kepada kami dan juga anak-anak murid saya lah, terutamanya 9 orang ni, pelajar lelaki dan perempuan, untuk belajar sesuatu dalam robotik lah. So saya rasa saya bersyukur sebenarnya di atas peluang ni dan saya harapkan program ni dapat diteruskan pada masa datang supaya dan akan menjadi satu inspirasi lah bukan sahaja pada cikgu tetapi anak murid supaya mereka dapat menceburi bidang STEM ni dengan lebih cemerlang dan lebih baik, insyaAllah. Itu saja.